Bida-bida ku kumum, kumang kambing, kumang kaimah. Welcome back guys dalam vlog Awi Hadi. Yang mana yang dah subscribe saya, yang dah follow saya, terima kasih banyak-banyak lah ya. Kita sambung vlog kita yang seterusnya pada hari ini. Saya bersama dengan Arul Rashid akan gerak pergi ke Perak. Nak lebih spesifik, saya akan pergi ke Gerik, Perak. Nak lagi detail, saya pergi rumah Acap. Siapa yang tengok video saya ni, teruskan support saya. Okey kawan, jomlah kita pergi ambil Arul dulu, lepas tu kita gerak. Dah sampai dekat rumah Arul. Kita tunggu Arul turun, lepas tu sekejap lagi kita gerak tu. Okey kawan, dah sampai dah buat tu. Yo. Oh. Pukul apa? 3.30 dekat Arena Sungai Buloh. Waktuku kecil aku tak tahan ngumil-ngumil. Dia tak jumpa kau ni kat sini ke? Waktuku kecil aku tak tahan ngumil-ngumil. Waktuku kecil aku tak tahan. Ramadan tiba semua bahagia. So guys, kita dah sampai di rumah Acap S. Tunggu apa lagi? Tunggu buka. Lepas tu kita live campur raya Serik. Aku main sambil relax kan, Wi? Baik di situ, Wi. Salam buka. Sebelum kita live, sabar, kau satu, sabar. Sopos live! Ya, sebab kita kembali live. Farida. Sabar. Oi, Allah. Penalti. Wadi, tak apa. Asal tak dapat bola. Abang, repeat lagi. Repeat the game lagi. Tambah. Dia kosong. Salah. Lag, aku tak celebrate. Sabar. Aku tak tinggal ni. Ui, kau pasti buat apa? Dia dah serius. Saya serius nak bawa Dia dah serius. Aku belum serius nak bawa video ni. Kita ke round 2. Tukar lain. Tukar tim lah. Tukar tim. Arul dah tukar tim Tottenham Hotspur. Acap nampaknya memilih Inter Miami. Inter Miami melawan Tottenham Hotspur. Round 2. Masuk bola macam tu. Wadidaw. Menipu gila tu. Inter Miami 1, Spurs 0. Itu dia makan dia. Bola lambung je, aku dah tahu dah. Aku tak kenal. Okey, bagi. Aku sama. Lionel Messi. Lepas penalti. Logik gila siap. Messi buat bola macam tu. Messi memang kaki dribble. Tak logik gila tu. 2-1. Leading kembali. Bagi aku Son Heung-min. Bukan ada Messi, aku ada Son Heung-min. Gila. Defend semua slow lah. Itu dia. 2 sama. Kami rekod siap-siap Wi. Ni dia Wi. Son Heung-min. Mana? Ini. Ya Allah. Gol kat sini bukan sana. Pergi mana? Ya Allah, kita bola tu. Ini dia. Lepas. Soket. Gol cik. Son Heung-min hat-trick. Aku hat-trick. Tottenham Hotspur 3, Inter Miami 2. Son Heung-min 4 biji Son Heung-min. Aku dah pakai tim betul balik lah. Aku bermana rendah dengan Inter Miami tu.
Lagi sikit banyak lagi. Okey dah. Guys, tolong share dulu yang first of all, share dulu. Sekarang ni kita nak dorang share. Kita nak 1,000 share. Ada depannya. Dia tulis apa? Ada gambar Arul dan saya naik motor macam sepah dulu, sepah lama. Lepas tu saya tanya, Arul nak beraya mana ni? Arul kata, aku follow kau je ni, Cap. Raya bersama Sir, Dan beli 12. Siapa kata yang beli? Hei! Hei! Ya orang. Hei! Hei! Sendu di hari raya. Hei, Pak! Hei! Lerakan di mereka kan? Tak dapat, Atul! Tapi Rol, aku nak tanya satu soalan tu. Mana pergi 2 donat? Dunkin Donut satu set ada 6. Kau sampai rumah kau ada 4. Mana lagi 2 Dunkin Donut tadi time berbuka? Okey, 7.34 sampai rumah. Okey. Berbuka 7.28. Okey. Jadi aku tadi dekat traffic light. 7.28 aku tak sampai sini lagi. Okey. So aku memang dah beli siap kat area tadi. Okey. Aku dah beli siap-siap. Okey. So, aku makan satu. Okey. Awi makan satu time berbuka dia jalan kereta. Okey, jawapan dia sumpah. Yang itu jom balik kampung, jom balik raya, gelar tawang berbesar bersama keluarga tercinta. Banyak gila kau gila, kau tengok jam dia, kau jam dia murah. Dia pakai apa? Kalau Syashik tak ada duit. Syashik dia miskin. Wih, sini lah dia 30. Dia kalau cakap 30 aku percaya. Kalau Syashik tak. Terima kasih dulunya. Dalam bulan aku dia boleh kaya. Adanya dalam ni ada 10. Aku beli 3 ke atau 30 pack. Peruntukan. Perniagaan. Bagus Pontianak makin maju ke hadapan. Daniel, jangan takut. Jangan gentar anak muda. Tolong share lagi guys. Nanatan is come in the life. Okey, saya akan mempersembahkan show dari orang ini yang macam ni. Knock knock. Knock knock. Knock knock. Knock knock. Doang tengah dalam. Hantar. Dua, tiga. Punya kopi yang baru. Wih kan. Dia tepi pun apa? Yang terakhir sebelum sold out. Betul kan? Itu saja nak cakap. Kalau sold out, kalau dia tulis je sold out, kami akan wadidaw. Kau seorang. Bukan okey. Alhamdulillah. Sebenarnya kita dah soal daripada tadi aku rasa. Cuma dia lambat masuk sistem. Aku rasa lah. Ya Allah, terima kasih. Kita janji jadi wadidaw tu. Buka lah lagu wadidaw tu. Kita wadidaw sekejap lah. Ready? Barang habis. Hey, solusinya wadidaw. Awal. Kau tak lompat ni. Kau cerita. Kau tak boleh kan. Kenapa kau tak boleh lompat? Kau cuma berjalan wadidaw. Awal. Okay, benda yang paling rare sekali lagi, kita kalau korang tag, bukan sekarang saya, kalau korang tag Awi pun akan repost. Kita bagi korang 3 tag. Bila korang tag kami 3 repost, mungkin korang akan dapat follower daripada Awi, saya dan Arul guys. Dan 3 set ketua. Terima kasih budak-budak ketua. Orang Sungai Tani mai beli juga kat kita ni. Kita jual bagai murah ya. Kelantan kot.
Kita jual sapu raya ni. Kita jual sapu raya ni murah ya. Dah beli. Terima kasih Kak Mai. Kita lah ni tak tahu. Tak tahu berapa set ya lagi tinggal ni. Guys, 20 set terakhir korang semua tambah, kami tambah. Kalau demo dok beli sorang satu tak jadi gapo ni. Ya, gapo. Dan kita apa tak tahu kan. Kai ketah kita kata balok ni. Kalau demo beli ni set-set demo seronok ni kita semua pun happy dapat duit kaya. Betul kalau yang kejap lah. Orang kata takkan tak support kita set-set pantai. Buku lali sakit oh. Buku lali lagi kepala lutut nak cabut ni. Oh, buku lali sakit oh. Kepala lutut gegar ni ha. Demo tekan beg kena jijur jangan gelak-gelak ngak ah. Tekan beg kuning beli duk keping. Ya, come on guys. 20 set. 20 set terakhir tadi ramai dok tanya ni kita bubuh tak dok tanya blok ni gapo dah ni. Come on guys. Sapu raya kita ni ada gambar serik aru kan. Serik ni gamak dengan gerik aru kan kita ni. Bida ku kumum kumang kami Kumang kaiman Cakalaka ganjong Elengkeng cakalaka longkeng ta Asik Cakalaki mong Cecang Demongkeng Dengan makan longkeng ka Cakalaki mong Menongkeng Singalaka nangkeng Sol ak mek happy perik punggung ni Jumbo kebah Lutut kebah Oh padi Mek biasa duk jual duduk Tunggu customer mari Hari ni mek diri 3 jam Lutut rasa goyang Dekat konfirm dah. Kelima di ladang bolehlah kita menuai padi. Kalau ada umur yang panjang bolehlah kita berjumpa lagi. Game penentuan korang Game penentuan. Tadi satu sama. Tak ada obat gila. Tuh lah, tak tukar formasi lah gila. 2-0. Medicine! Yes! Terlepas juga. Ai. 2 sama. 2 sama. Lambat. Woi, offside. Duduk. Offside. Offside, 2 bola tu offside gila. Bodoh lah. 4-2. Ui Ay, nak. saya dah masak nasi. Balik ke ada kenyang. Ni macam mana tu tadi? Ni air macam. Pedas nak. Pedas gila. Pedas weh. Kanan mau gok dah. Aku nak malam. Sedap pun. Kan tu dia ada pedas kan. Popiah tu TA ke tak masuk kan? Relax je tu. Tak ada relax pedas kan ni. Kau udah dia macam kesian pula ni nampak. Tak habis. Dia sedap. Tak habis baru. Tapi sedap. Tak habis jangan. Kau habiskan nasi aku Aku je. yang ni pedas. Bye. Jin. Baca Jin. Dah gila tu. Oh dia naik kepala. Tak lidah aku pijau je. Okay guys, kita sekarang berada di apa nama? Lenggong. Pekan Lenggong. Pukul apa sekarang? Sekarang pukul apa? 3 suku. Sekarang pukul 3 suku. Kita orang masih di Perak. Tapi macam mana? Kita lepak dulu dengan brother Bob Peros. Terima kasih. Haru dengan Wi. Kita lepak kat sini dulu. Saya pun sahur makan yang dibungkus oleh Nana dengan Acap. Terima kasih. Terus makan tu. Sekejap lagi kita gerak balik. Alhamdulillah guys. Akhirnya sampai di Cyberjaya. 6.20 guys.
6.20 Rapat badan, rapat. 6.20 KL greet KL guys. Okay guys, vlog kita pada hari ini, pada kali ini sampai sini je dulu. Terima kasih semua. Saya hargai sangat korang semua yang layan vlog saya sampai ke tahap ini, saat ini, minit ini, sampai ke video-video yang terakhir ni. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa follow saya dekat TikTok Awi Hadi, dan juga subscribe YT saya Awi Hadi juga. Korang search je dekat YT tu Awi Hadi, okay? Terima kasih banyak-banyak korang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.